You, Nami 267, guess! Hi, welcome back to my YouTube Nami 267. Setiap konten fresh, performa all out. Hi, welcome back to my YouTube channel Nami 267. Hari ni kita nak main game Obi. Okey, sebelum kita mulakan, jom kita panaskan badan dulu. Orang kata game Obi yang ni senang je. Untuk budak-budak pun boleh. Saya harap dengan sekali percubaan, saya boleh menang. Bismillah dulu ya, anak-anak. Apa-apa yang kita mulakan, nak mandi ke, nak buka baju ke, nak makan ke, nak minum ke, kita kena mulakan dengan Bismillah. Okey? Okey, permulaan dia sangat senang. Kita kena berjalan je sampai ke checkpoint dia. Bagi siapa-siapa yang belum subscribe saya, boleh tekan butang subscribe, boleh komen, boleh like, boleh share. Okey? Percuma saja. Gratis guys. Saya nak cerita, hari tu saya pergi ke kedai makan. Waktu tu dalam pukul 8 lebih lah. Saya sampai kedai makan tu, dah siap beli bungkus nak balik. Saya terpandang ada seorang budak ni lah tengah duduk nak makan. Umur dia dalam lingkungan 3 hingga 4 tahun macam tu lah. Dia dah pandai pegang telefon. Nak tahu tak dia buat apa? Dia tengok channel saya. Dia tengok channel saya tengah tengok video yang pasal nenek tu, yang sorokkan makanan tu, chips. Saya macam nak tegur, tapi saya malu sebab orang tak kenal saya lagi pun. Itu permulaan kiranya video yang saya buat. Untuk adik tu, terima kasih sebab sudi tengok video. Cakap pun dah gagap dah. Rasa macam itu satu permulaan yang sangat baik lah. Terus support, okey? Okey, kita sambung main game. Kita dah sampai. Kita belum sampai separuh lagi. Game ni mungkin agak sedikit lama. Sebab kita kena jalan satu persatu kan, untuk lepas kawasan baru dapat checkpoint. Kalau tengok Obi yang dia buat ni sangat cantik Dia ada warna-warni. Warna kuning, warna pink, warna biru, warna hijau. Rasa macam setiap checkpoint tu nak berhenti nak. Allahu Akbar. Allah, dah kenapa ni? Berajuk ke apa? Okey, kita teruskan. Rasa elok berjalan ke lompat? Kita untuk kotak ni kita lompat dulu. Kita lompat. Sikit lagi nak jatuh. Dia ajak kita bergurau pula. Kita ambil yang hijau. Okey, hijau lagi. Depan ni hijau lagi. Depan ni hijau lagi. Kita ambil hijau lagi. Hijau lagi. Okey, cek pemain. Okey, ada kawan. Kita ada kawan lah hari ni, teman kita. Kita tengok siapa sampai dulu dekat checkpoint. Checkpoint yang akhir sekali. Okey, jom kita teruskan. Kita tengok. Kita lumba. Siapa sampai dulu? Okey, masih warna hijau ya kat sini. Laluan dia masih hijau. Okey, kita lompat. Kita lompat. Kita lompat. Kita lompat. Lompat si katak. Lompat. Lompatlah tinggi-tinggi. Siapa sampai dulu, nanti boleh jadi tinggi. Allahu Akbar, jatuh lagi. Lagi nak checkpoint. Jatuh pula. Okey, jom kita teruskan. Kawan lelaki dengan perempuan tadi dah ke depan dulu. Cuma tinggal saya je seorang dekat belakang. Sebab banyak kali jatuh tadi. Nampaknya perjalanan kita masih jauh ya. Banyak lagi onak dan duri kat depan tu yang berliku-liku nampaknya. Agak kurang, saya berjaya tak habiskan game ni. Nampak perjalanan tu masih jauh. Kalau saya berjaya habiskan, korang kena subscribe. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Saya akan sambung game ni part 2. Kalau korang dah komen, korang nak game ni part 2. Okay? Sebab game ni panjang, takut korang bosan nanti. Jadi saya akan sambung part 2. Yang mana dah tengok, terima kasih. Yang baru tengok channel saya,
boleh tekan like, komen dan subscribe. Jangan lupa. Okay, bye.